Pelakon dia dah gempak, jalan cerita dia boleh tahan ke? Sebelum aku komen panjang-panjang, apa kata kita tengok dulu trailer cerita ni. Kalau kita sama-sama, tak ada siapa berani hadap kita pun. Okay, memang pelakon-pelakon dia gempak. Semua dekat dalam yang Syukri Hayari pun ada. Ini perang namanya. Okay, not bad. Dia punya CGI dia. Shana Samad ada dalam ni. Syafiq Kyle pun ada. Wow. Ni dah macam taraf-taraf Hollywood punya cerita. Dulu kau kena tindas. See? Of course ni cerita arahan Syafiq Yusof. Syukri Yahya, weh. Syukri Yahya ada dekat dalam ni. Dia punya CGI dia punya runut-runut dia. Apa? Macam gini. Abang aku, Gas. Haris suruh aku apa? Blood Brothers yang akan keluar dekat wayang pada 10 April nanti. Okay, aku sebenarnya sebelum ni ada juga tengok yang trailer yang pertama, but I have no ideas ni cerita pasal apa. But aku boleh agak daripada cerita ni sebenarnya ia berkaitan dengan mungkin adik-beradik ataupun sekumpulan gangster, aku rasa. So diorang ni sebenarnya bersama-sama dekat dalam satu operasi, dan aku rasa ada something yang happen yang menyebabkan salah seorang daripada diorang ni macam betray, dan dia cuba macam untuk kembalikan balik kumpulan yang asal. Aku tak tahu, tapi seems like macam itulah dari segi trailer yang aku tengok ni, itu yang terjadi. But adakah cerita ni akan menjadi cerita yang paling best untuk tahun 2025 atau dia akan menjadi cerita yang paling flop? Kita kena tengok sendiri cerita ni. But overall, kalau kau tengok daripada trailer dia, korang akan nampak kan dia punya CGI dia punya penceritaan dia dari segi pembawaan watak, dan semua pelakon-pelakon dekat dalam tu semua hebat-hebat. So who knows, yang cerita ni akan menjadi satu kebanggaan buat rakyat Malaysia. Dan aku rasa cerita ni boleh macam taraf-taraf macam Hollywood juga kalau kau tengok daripada segi CGI dia. Aku tak nak cerita panjang, nantikan cerita ni akan keluar dekat wayang tak lama lagi pada 10 April 2025. Aku pun tak sabar sebab aku akan pergi tengok sendiri cerita ni dan aku akan review cerita ni nanti. But apa-apa pun, jangan lupa untuk komen kat bawah kalau korang dah tengok nanti trailer ni dan juga cerita ni nanti. Kalau best atau tak best, korang komen je kat bawah. Bantu orang lain untuk tengok review ni. Itu saja daripada aku. Assalamualaikum. Bye. Dan jangan lupa juga untuk follow dan subscribe YouTube channel aku. Apa-apa info berkaitan dengan movie aku akan masukkan kat dalam Encik Review Malaysia. Dan apa-apa juga lepas ni yang berkaitan dengan entertainment, aku akan masukkan dan selitkan kat dalam ni. Tolong support aku ramai-ramai, okay? Itu saja daripada aku. Assalamualaikum. Bye.